Untung siapa yang tukarkan simpanan RM15,430 kepada 50 gram emas pada tahun 2023. Hari ini gold bar ini 50 gram ini tuan-puan sudah bernilai sekitar RM33,000. Dan sekiranya tuan-puan jual gold bar ini 50 gram ini pada hari ini telah tolak spread 7.5%. Tuan-puan akan dapat sekitar RM29,707 tuan-puan. Duit yang asalnya sekitar RM15,000 selepas 2 tahun dapat keuntungan sebanyak RM14,000 atau 92%. Berbeza jika tuan-puan simpan wang fiat di ASB dengan kadar dividen secara purata 5.2% selepas 3 tahun. Selepas 3 tahun, tuan-puan hanya mendapat keuntungan RM2,432, kurang 5 kali ganda berbanding simpanan emas. Jadi di sini saya nak kongsikan simpanan emas perlu datang bersama dengan ilmu. Jika tuan-puan faham kriteria membeli emas, faham kiraan spread dan keuntungan emas, agak mustahil simpanan emas seperti ini memberikan kerugian. Bagi yang sudah bersedia untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang sign up di bio ataupun PM saya. InsyaAllah saya bantu tuan-puan sebaiknya tuan-puan. Semoga bermanfaat.